yang belum lagi berjaya nak menabung, simpan bocor. Simpan 100, bocornya 100. Simpan 200, bocornya 200. Jadi simpanan tu tak bertambah. Cuba simpan dalam bentuk emas. Selama ni kita kerja dah bertahun-tahun, dah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun langsung tak ada tabungan. Kita selalu cakap duit belanja tak cukup, gaji kecil, perbelanjaan besar, barang naik. Kita punya halangan sebab kita simpan dalam bentuk duit. Duit ni daripada kecil lagi, daripada kita kanak-kanak, kita dah diajar dalam otak kita ni, dah bagi tahu duit ini adalah untuk berbelanja. Belajar rajin-rajin, kerja tinggi-tinggi, dapat duit banyak-banyak, nanti dah boleh hidup mewah. Duit banyak dah boleh beli makanan sedap-sedap, dah boleh beli kereta besar. Kita diajar bahawa duit adalah untuk berbelanja. Berapa banyak yang kita diajar duit untuk menabung? Tidak ada di mana kita diberitahu dapat duit berbelanja. So sebab itulah simpanan duit ni biasanya kita gagal nak adakan. Masalah ini kita boleh selesaikan bila kita simpan dalam bentuk emas yang macam ni.